Sagi. Saya buat live. Tiga. Ni share dengan aku sekarang. Kau tahu ni apa? Tahu? Sambal ketam. Cili peng tau. Feng tau bukan. Salah lah. Ini feng shui. Ni mantau gila. Mantau. Sorry. Feng tau tu. That was a bad one. That's feng shui. What do you say that? Feng shui. Feng shui is when you rearrange furniture for good luck. That's a good luck. Good luck. Guys, whoever masuk live ni macam like mention Araf non-stop, suruh Araf buat live semua benda. Araf kat toilet. Kalau dia buat live kat toilet sekarang. Kalau dia buat live kat toilet sekarang, viral satu Malaysia. Kenapa aku sedap ini? Gue sedap Ini betul-betul nasi goreng tom yum. Ya tu. Tapi aku rasa aku masih tamak ah. Banyak lu makan aku ni. Tak apa, aku nak. Makan aku. Undi lagi guys. Undi ke kan? Kalau boleh menang semua lah guys. Juzal, awak cakap santai nanti ingatkan aku balik. Siapa aku ke? Okay. Pasal apa? Pasal tempat kita pergi tadi kan. Pergi mana? Sekejap. Sky, kau tadi kau kata nak cakap something. Awal sangat aku ingat. Awal. Aku ingat lagi. Aduh, takut kau lupa. Awal. Dia sedap. Bapak tu aku benda ni pelik tau. Semua benda kalau aku pergi berdua dengan dia kan. Aku kau vacuum apa weh? Aku punya nasi sampai dulu dah habis lah. Weh, kau dah habis? Licin. Kau badan kau kering kan tadi? Tak, dia pelik. Dekat KL. Tak nak makan? Tak nak makan. Negara orang lah. Aku kat luar negara sekarang. Dekat luar rakus tau. Kat luar je kau apa. Aku berisi ibu badan aku kurus kering. Aku pancing ikan macam kau ikan sebab tu aku pancing. Kau pancing sebab tu aku ikan. Kau memang betul-betul dah melampau dah. Makan apa? Saya makan nasi lemak. Hari ni semua makan nasi ayam. Adik nak sikit peng kau. Ambil lah. Mantau. Hello. Saya nak feng shui. Okey. Hani Riz. Arif. Ya Allah. Arif ini Banyak tempat kaki kucing awak bagi. Terima kasih. boleh ingat lah. Penuh tempat kaki kucing pun saya. YouTube premium nya. Thank you so much. It was very good. So good. Exactly taste like Malaysia. Oh, sama je kat mana pun. Better. Weh, harta. Better. Mula the better is good. Esok kau. Kolak tu. Sampai ke pipi sambal kau tu. Esok dekat Hartambah jauh. Apa? Jauh. Sorry guys, lambat bayar bil air ni. Tak apalah. Aku faham. Tak ada macam nak gelak tu macam Tajuk tu kau yang buat tu, aku tadi. yalah. Sebab tu aku gelak. Oi, stop Weh, sabar. nak tumpang rumah orang boleh hari ni. Asal? Hartamas berdua tu jauh.
Rizal apa ni kat? Ha? Bila? Rumah kau dekat Jalan Taman ke? Fitting ke? Esok, titik. Did you watch the series? Dekat-dekat. Bukan fitting dekat. Oh, okay. Tak payah bagi tahu location tu. Tapi kita ya tak ada orang. Kita jauh. Wih. Ya, kau tengok. Aku dua tengok alamat. Sekejap, shoot kat mana? Aku dah baca tadi. Rizal, Yang Endor. tu jauh. Dekat dengan kau pula. Ha? Yelah, daripada rumah kau. Oh ya. Ha. Okey tak, rumah siapa yang dekat? From there. Rumah ya. Rizal nak rasa kuah aku. Aku rasa kau duduk je rumah owner tu. Rizal nak rasa kuah aku. Sedap gila. Apa dia? Rasa kuah aku. Tu rasa kau tolong ah. Apa? Rasa dia. Jauh. Kau mesti suka gila. Tak sumpah sedap gila. Tapi bagi dia. Matilah aku. Rumah aku nak Kau siap. tak suka ya? Tak. Aku nak rasa nasi goreng kau. Pergi. Sikit je. Sikit je. Rasa sedap. Tak ada ayam eh. Tak ada ayam. Kosong. Bismillah. Nanti papa. Mute ke tak? Sedap. Tak belum. Jap. Ni tak. Dan ada internal bleeding. Bodoh lah. Sekejap. Mana mute? Okey, kita tak buat internal pun. Cinta. Tak, dah tutup lah. Dah. Baru buka. Tak. Tak ada apa. Ni kuah apa dia? Ketam. Dia tak aku nak Nak apa? feng shui. Ha? Mantau. Mantau. Mantap. Not in the same country. Hey guys. Ini kalau dapat susu sudah ni. Dah lama ke sampai? Kau tanya dia. Hmm. Kau buat live ke? Orang buat live? Ha? Kau buat live ke? Orang buat live kau tanya. Aku pandai sekarang ni. Aku pun buat juga. Okey. Kau tak dengar lagi aku punya ni tadi? Mi apa warna hitam? Misai. Okey. Mi apa tak pendek tak panjang? Ni tak panjang. Mi apa yang tak pendek tak panjang? Ni apa tak pendek tak panjang. Kau tahu dulu. Kadang-kadang ada orang minta tolong panjang, hantar mesej panjang-panjang kan. Macam ni. Gaji aku tak masuk lagi ni kereta ni. Tiba pinjam duit. Okey. Itu bukan. Dia okey. Dia berapa suku kata? Ha? Jawapan dia berapa suku kata? Bilang. Mana dia bilang? Oi, aku cakap bilang bai. Yes. Kau badut apa ni dia? Ha? Badut apa ni? Badut. Okey, tak tahu apa. Apa jawapan? Takkan kau give up yang tu? Orang Kedah give up. Bodoh. Tak, aku macam okey. Mi tarik. Salah. Mihun. Salah. Mi kampua. Mi tak kaki. Salah. Boleh tak aku jawab? Tak payahlah kau dah tahu. Ha? Minta cium. Aku nak. Tak apa. Mi apa? Minta cium. Minta cium. Minta cium. Sebab mi apa tak pendek tak panjang? Okey. Tak apa. Jawapan mok. Terima kasih. Okey, sebenarnya aku kita. Tak kelakar saya kan. Syami.
Tak pendek tak panjang. Apa tu? Tak. Sebab tu tadi kata tadi tak ada sudah. Dia dah begini tu. Sebab tu tanya. Begini tu. Apa kau gelak ni? Cepat Syida. Dia pukul aku. Kawan dua tak dengar lagi ni. Alamak abang kau dah balik. Mana Pokemon ni? Mesti bawa Pokemon dia. Okey, apa beza Digimon dengan Pokemon? Guys, Danny ada soalan. Masih kelakar. Apa beza Digimon dengan Pokemon? Bawa. Finally ready. Cuba gelak. Tak, kau gelak kongsian ni. Tak, cepat jawab soalan aku. Tak nak tukar-tukar topik. Cepat dah. Ni jangan pula. Araf. Syida. Sudah, fokus. Mi apa tak pendek tak panjang? Kita sama ni kira baik tu. Chemistry Awak ni. Kau nak macam ni. Cepatlah. Sebab tu aku suruh makan kismis tak nak. Mana rumah yang kau dapat? Bagi dia. Itulah aku tak boleh post dia. Mi apa yang tak panjang tak pendek? Ni kampung. Tadi apa soalan? Apa dah? Dia dah tak boleh aku rasa. Kau masih macam ni. Weh, yang ni cantik tu. Kau dah jawab tadi, kau dah dengar tadi tak? Logik tak logik? Logik lah, obviously logik. Apa cerita ni? Okay, dia tanya apa cerita? Kau pergi duduk sana, kau sama je dua orang tu, aku tanya kau. Okey. Mi apa? Mimpi tak sudah. Mi apa tak pendek tak panjang? Kau different lah dia ni Indonesia ni. Kalau nak minta tolong ni lah. Boleh tak kau makan benda ni sebab Ma. Mikir entah dia sekejap. Oh, enggak. Kate bulok demo. apa sekitar panggilan je. Kan kau ajar aku. Jangan. Give up. Give yon. Medium. Bodoh. Okey. Bulat-bulat dia bagi cakap bodoh. Kau stepek bodoh kat aku sudah. Okey guys. Aku ada juga. Mi apa yang tak dah. Oh, dia lupa. Okey. Guys, dengar. Ya. Guys, dengar. Dalam banyak-banyak mi apa yang paling kenal Rizal? Midi Daniel. Betul. Ha? Ni siapa yang kena Rizal? Kenal Rizal. Oh, Ni Daniel lah. Midi Daniel lah. Betul lah. Midi Daniel. Midi Daniel. Guys, bagi teka-teki guys, nak pergi doang ni. Saya boring. Banyak-banyak rapis lah. Rapper. Rizal. Izzat Osai. Tak ada silap. Okey, dalam banyak mi. Mi apa paling jahat? Ha? Rizal. Mi apa paling jahat? Okey. Dengar. Mi apa paling jahat? Mi segera. Salah. Mi apa paling jahat je? Mi apa jahat? Cepat. Milo. Minta penampar kau ni. Bukan eh? Syami. Jahat juga. Ada lagi. Jahat ni. Mio. Mi sudah kak. Mi. Salah. Pak Wei, mi apa paling jahat guys? Jangan tunggu jawapan jap. Ha? Buka lu. Try lah. Weh, ada Google lah. Apa pula? Mi apa paling jahat? Cepat. Mio. Salah. Mio kotor. Salah. Ni mi Fimidon. Apa tu? Kena mula dia. Mi Mini fly. Bukan. Mimi Fly. Astagfirullahaladzim, tak jahat. Tapi Mini fly baik. Apa? Ni Tapi mi apa yang Mi kampung. Kalah. Mi rompak beng. Ha? Alah. Aku tak faham. Merompak bank. Jadi mi rompak bank. Dia boleh cakap mi rompak bank. Mi rompak bank. Mi rompak bank sekarang ni. Mi goreng. Okey, sudah. Aku just nak kena check dia. Jangan sampai kau dengan mi tu aku goreng dua-dua. Okey ya. Mi apa bila orang Korea makan dia nyanyi? Mi apa? Oh, ini macam best. Dia macam pandai. Oh ni best. Aku rasa ni best. Kejap. Mi apa tadi? Mi apa? Mi apa? Yang orang Korea makan dia akan nyanyi. Dia akan nyanyi Mi fa zu zu zu. Nyanyi. Tak tahu lah, aku tak tahu ni. Sekejap. Mi ni oh. Ambil. Apa? Mi apa? Mi? Dia Miyame Kajima. Miyame Kajima. Miyame Kajima.
Tak, dia punya confidence tu masuk kamera tu. Datang masuk kamera tu, jalan tu. Miami. Ini kalau drama ni, ada shot dia ni, jalan. Saya berjaya buat semua orang ketahui. Tak, Miami apa? Miami. Tak, sebenarnya biane saja je. Bukan Biane juga, Mian. Jadi dah kan? Kau pergi main Pokemon kau? Dah, kau main Pokemon kau tu? Nanti apa Pokemon tu? Itu Pokeball tau. Pokemon. Kau beli Pokeball ke? Itu bukan Digiball. Ha? Apa beza Digiball? Daniel. Kau tengok dia tunjuk dia show off lah. Oh, kau buat paid review pula. Oh, paid Boleh lah. review. Ikutlah. Tak apa. sebenarnya. Nanti Alice dia kejar. Dah lama cari ni Togepi. Tapi tahu kan, Togepi ni tak cari Daniel. Saya kena cari dia. Iyalah. Biar aku cari. Okey lah, cakap orang. Aku buat saya happy. Okey. Susah cari ni. Apa-apa yang boleh- pergi Jepun, nak pergi Taiwan, tak Aku rasa dapat. collection lah. Pasal hari tu datang Singapura cari pun tak ada, dekat tak ada store. Pasal hari ni saya pergi kan cuma 31 je. Okey. Itu pun baru di store. Sekarang kau duduk sana. Jap. Kau duduk sana. Aku nak bagi Kenapa? ada teka-teki duduk sana. Ada lagi. Aku ada teka-teki. Tapi je. Kau nampak kan? Tak. Aku mana sana? Kau mana sana sekarang? Okey. Okey. Attention. Okey, sekejap Okey. Dalam satu perkampungan kan, perkampungan ulat. Ulat ni ramai. Ulat ramai apa panggil Ulat banyak. Ulat ramai. Ulat banyak. Okey. Lepas tu dia nak keluar satu sempang ni. Nak keluar sempang. Ulat bagi sembang. Ulat tu blok. Ulat tu kalau nak suruh orang tepi dia cakap apa? Kau diam. Aku tak tahu. Macam mana ulat tu nak suruh aku nak jalan ni. Dia cakap apa? Izzat, come on Izzat. Muka nampak macam ni. Nampak macam I got this. Ada kan ni. Okey, tak apa. Ulat. Cepat. Okay. Sida. Dengar. Pokemon dia. Alah Pokemon pula. Yelah Pokemon. Tak habis-habis Pokemon tu. Okey, dengar ni. Ulat tu sabar. Ulat tu. Apa Masya? Okey, ulat ni banyak-banyak dia nak keluar satu sempang. Penuh ulat ni. Lepas tu terlalu ramai. Tapi dia nak keluar agak. Ulat tu cakap apa? Aku tahu. Mia Gajima. Okey, betul. Aku tahu. Kau tahu kenapa Rizal dia macam pandai sikit? Tengok besar otak dia tu. Jajal, aku sayang kau. Aku sayang kau je. Besar. Tu bukan otak. Kau tengok dekat Megamind. Tak baik kau ngajar kau. Dia panggil saya Mega Mind. Kau main Pokemon kau tu ni? Ni Mojo Jojo. Kau jangan main dengan dahi aku Tak cakap apa-apa. Tak cakap kali. Not even mention your forehead. You did. I didn't. Tu tak apa, Mega Mind. Kau buat job apa ni? Sorry. Bicara. Guys, cepatlah. Izzat, nanti kau tengok jawapan. Nanti kau dapat jawapan. Aku nak guessing lah. Okay. Kau sana. Aku tak nampak apa lah. Cepatlah. Sekejap, biar aku pakai. Sini lah. Dah tak dapat, bawa makan. Guys, Dah ready bernafas? Sekejap, aku pergi. fikir dari kecil tak boleh fikir. Awak pergi sekolah kau serong. Ulat. Lepas tu pada aku kecil. Ulat. Asal kurat. Tak ada kau fikir. Kurat. Kau fikir ulat. Kurat. Weh, bising sangat. Kurat yo. Aku nak jalan. Salah. Hampir. Tapi kau kena relate kan dengan Kau kena relate kan? Cepatlah. keadaan. Abang Pasha jangan nak buat tak dengar. Ulang kerja. Ulang kerja. Dia bau ke? Tak, aku nak baca komen tapi Kena. sekejap. Zal, they've seen your forehead lah, it's fine. Oh yeah. I think that's really much more worse. Dari ni. Aku pun nak cakap. Dia sini cakap. Masuk kat sungai. Episod apa? Jangan. In the Korea episode juga ada. Tak tahulah aku. Cepatlah. Lama kan. Okay, Ha? boleh tak aku jawab? Dengar ni. Syida. Dengar ni. Sekejap, aku nak Syida jawab. Sebab ulat tu macam dia nak keluar ni tapi terlalu ramai ulat. Banyak ulat. Banyak ulat.
Dia cakap apa? Macam bagi aku keluar macam tu. Kau nak keluar? Cakap bagi aku keluar, aku nak keluar. Sana dengan siap mana dia? Sana siap. Macam that. Dapat apa dia? Johnny Wood. Dia cakap apa? Dengar ni. Dengar dia cakap apa? Ke tepi lah. Faham tak? Kita pilih. Ke tepi lah. Cacing. Faham tak? Daripada kau ulat-ulat, betul ke tepi lah. Ulat. Ulat. Okay, aku nak kata something. Dalam apa ikan? Ke tepi lah. Ikan apa yang Ke tepi selalu salah? lah. Ke tepi lah. Tak, dia tak faham tu. Dia ni masih tak faham. Si dah tak faham. Tak. Dia ni masih tak faham. Jap, belaga. Cakap caterpillar kan. Weh, Dia aku kalau cakap caterpillar banyak-banyak kali kan. Dia Jap, belaga. Pokemon lagi. Tak, kau duduk dengan Pokemon kau diam boleh? Tak belaga. Ha? Ya dia ni aja. Aku penat tau. Kesian lah layan dah sekali tu, kesian dia. Kenapa kan? Tunjuk macam ni. Tak bergerak benda ni. Kau rasa kita tak kena Dalam halau? banyak-banyak ikan, Okey. ikan apa yang selalu salah? Ni Feng Tao. Ni Beng tahu. Feng Tao. Ikan apa selalu salah? Musolak bukan? Ikan dah cakap kat you jangan buat. Ikan dah cakap kat you. Ha. You ni marah lah. Ikan Ikan marah. Ikan marah. Dah aku mute out. Sial lah. Apa? Ikan apa yang selalu salah? Weh, aku risau weh. Aku takut kita kena halau je. Okey. Ikan jerung. Kenapa? Ikan jerung. Kenapa? Nah, betul lah. Oh, Betul. Jawapan ada. Thank you. Apa benda weh? Benda siap bagi. Weh, bahaya tu. Jangan komen jawapan. Sekejap. Ikan apa tak suka perempuan? Burung apa tak suka perempuan? Oh, burung. Ikan dah lepas lah. Burung puyuh. Bukan. Asal? Burung puyuh tak? Random. Burung puyuh. Burung puyuh man. Buah apa man? Buah apa? Burung puyuh. Apa? Burung puyuh. Okey. Burung. Ikan dah lepas. Dah tukar binatang dah. Kejap. Okay, ni guys. Oh, okay. Duduk dahi. Banyak. Stop. Aku nak baca. Guys, dia nak bagi joke. Banyak hype. Jap, jawab arah punya lu. Ambil turn please. Dah ambil tiket kan? Duduk. Kau ajar duduk. Izzat. Dia kata Kau ajar. Dia kata poet kau lebih kurang macam Izzat. Dia kata Siapa? poet Izzat dia lebih kurang dia macam Izzat. Aku dah cakap dah. Kau sumbat Pokemon Kau dulu. ajar. Kau sumbat Pokemon dalam mulut dia. You know what? I'm not gonna say anything lah because hey. Shut up. It's okay then it's fine. At least At least we're not if you see the Naruto. mirror, no map. Dah. Tak nak shaming dah. Weh, ni gaduh internal ni. Tak nak. Jangan. Gaduh internal. Jap tu Azri Walter. Arif. Sama weh. Bonus ni. All good. Dia main map sekarang. Aku dia main aku. Siap. Teringat masing-masing. Okey, sekarang ni burung apa yang tak suka perempuan? Burung apa tak suka buat? Arah ni pelik-pelik lah. Ya kan dah lupa. Mesti dah ingat. Ha? Burung perempuan lah. Dia suka burung jantan. Sekejap, perempuan apa yang tak suka burung? Like, Weh, Salah. tak, Allah sekarang. Sky. Kau tahu ada berapa ribu orang dalam ni? sorry. My bad. Tak tahu. Jangan terbalikkan soalan. Tak tahu. Mana burung elang? Sebab E-girl. Oh, betul. oh okey ya betul Kau ya. masih menahan tahu Kau masih menahan tahu. Kenapa kau tahan? Ada keluar dia. First time Aram punya DHA berhubung ni. Aku touching. DNA. DHA gila. DHA. Guys,
otak kita DHA kan. Pergi cari DNA. Bukan AHA BSA ke? Bukan. Itu si muka tu. Bukan HSBC. Aduh, aku ADHD lah korang ni. Ha, DHA kan? Dah aku SCMB. Gaji masuk situ. Guys, bagi teka-teki guys. Betul lah Feng Tao ni. Johnny. Hai Abah. Faisal text aku, dia cakap Abah tengah tengok live adik, tapi tak dapat nama dia. Hai Abah. Hai uncle. Hello uncle. Hai papa. Abah. Hai Abah. Ang bimana. Serius lah. Jangan. Itulah, saya tadi saya punya makanan terlalu banyak. Oh ini kau tak ambil ketam ni, aku tak makan, aku bagi kau sekali. Yeay. Ketam tu. Ketam. Kau tak payah? Ha? Kau tak payah? Oh tak payah. Sebab Rizal masuk macam tu. Bukan, kau tutup kening kau. Oh. Ya, kau tak kena pelik kan? Doi. No, nama aku flat tu. Sumpah nama aku flat. Dia tengah pakai topi kan? Rizal, you like me? Hari nak telur dia. Ha? Nak telur. Ambil lah. Okay, pada dahi aku not as white as terasa ke? Betul-betul terasa. Sorry. Sekejap, cuba tengok dahi kita. Sama. Sama je lah Izzat. But I don't need Sekejap, one Faisal. Okay, Izzat besar Sekejap. juga, tapi kau macam rounded sikit. Kejap. Izzat, wait. Sizing. Rizal punya wider. Izzat, lagi besar lah. Okay. Space, don't cheat. Kau punya ala-ala lubang Masjid Sultan tu. Okay guys, my forehead besar according to angles. If I do this, mana luas sangat. Faham tak? You go down, you face down. I see. Difference, mine shorter than his. Guys, ada nak sponsor tanam rambut lah? Sponsor what? Tanam rambut. tanam rambut. Guys, please lah guys. Saya tak pernah minta banyak. Rizal dah baik. Dia dah Alhamdulillah guys, saya ni minta satu je guys. Minta anyone boleh sponsor tanam rambut je, tak apa. Saya terima je, dahi saya besar. Esok ada kan? Tak, sekali Rizal kaki ni Rashid awak ada dah dapat sponsor dah tak? Guys, sekali kat gini. Aku takut jadi headline je. Rizal Rashid. Jangan. Dia like ke headline? Headline. Awak stay Aku tak headline, kau tak apa headline? Kejap, aku nampak tadi. Orang tu apa aku cakap ni? Orang tu cakap dahi luas tu cerdik. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. That's why tadi aku relate kan, aku cakap kenapa Rizal selalu dapat dulu. Kau tengok lah, luas lah pemandangan. Stop adjusting. Tengok je. Layan dia. Yalah. Betul dugam Yalah, tengok juga. Oh itu bukan joke yang hidung. Kau jahat Rizal. Tak, aku ingatkan balik. Dia tak kena Okey. Masa kita dekat Terengganu, kita kan ada manager kita, Kak Nan. So dia know right? So dia about to give birth lah. So dia kan spend time dengan all Alpha members. So dia cakap, oh mentanta je anak-anak Kak Nan nak keluar. Jangan tak payah explain Izzat ni. Izzat. Tak payah. Explain. No. Explain je lah. Explain lah. Tak payah wait. Dah. Jangan. Kenapa? Kau takut ke? Jangan. Tak. Guys, stop it. Tengok, sabar. Okay, just tengok dahi saya je. Puas. Okay, dah. Sabar. Tengok muka Didi. Rabak. Okay, sambung balik cerita lawak ni. Aku nak pergi ke topik kelakar tau. Sebab dia dah masuk ke body shaming, aku tak nak. Aku tak nak masuk. Sebab kalau aku masuk betul lah. Kau faham? Okay. Skala apa yang bahaya? Ada hal lah. Harus she watch lah. Kenapa? Kau nak tanya lu macam ni? Tahu. Cepat weh, skala apa yang bahaya? Lagu apa yang bahaya? Kala. Merah. Sebab merah buat marah.
Macam begitu kau ni macam buat kau. Kau marah. Ada sini sekali. Ha? Cepatlah. Apa soalan tadi aku lupa dah. Kalau apa yang bahaya? Merah lah. Ha? Merah. Izzat? Pink, lampu kuning. Ha? Lampu kuning. Salah? Awas lembu melintas. Salah. Oh, aku tahu apa. Buat kau baca. Aku tahu apa. Mana fair? Tak aci lah. Patutlah lahir dia luas. Tengok jawapan. Kau dah habis dah tu. Dah kot. Kau tak boleh marah. Kau dah tembak dia dulu. Tapi dia tembak saya dulu. Puas tak? Luas. Tak, better lah daripada orang lain cakap kita luas. Baik, better kita mengaku dari kita orang luas. Kan? Atang aku tak luas sangat. You jangan cakap I will say the word over. Ha? I will say what you. Ni bogi. Bunyi bogi. Oh, Guys, cepat. Kalau apa yang bahaya? aku tanya korang. Apa? Aku tahu jawapan dia, boleh tak aku jawab? Apa kalian bahaya? Boleh tak aku jawab? Kalau apa? Kau dah asyik excited dah jawab tadi sebab kau tak jawapan. Hitam. Hitam. Kenapa? Besar. Izzat. Izzat. Apa benda? Oh my god. Weh, komen. Parah Izzat ni. Itu seram. Kalau apa yang bahaya? Parah. Syida, cepatlah Syida. Dah makan kan? Izzat. Okey, apa dia? Apa? Kalau apa yang bahaya? Tak, mana Araf? Araf ada kan tengah makan kat sini. Elok je dia. Yang cik jawapan tak ada apa. Araf telepon. Sekarang main tipu Tadi kau pin apa tak ada unpin? Ya. Cepat weh. Elah buat main telefon pula. Semua lah kan? Aku tengok muka ni. Masa live kau tengok jawapan. Sekarang dah buat dah. Sekarang dah buat dulu. Okay, what do we call? Jawab dulu aku punya. Tak dapat. Jawapan dia. Okey, putih. Salah. Merah. Salah. Kuning. Okey, aku bagi kawan aku yang dari luar jawab. Okey. Jawapan dia, kalau apa yang bahaya, kala jengking. Gelak. Apa siap? Gelak. Okay, I don't know because I'm not that good at Malay. Scorpion. Scorpion kala jengking. Si scorpion lah. Tak boleh lah. Tak kena lah. Dia tak bahaya lah. Allah Izzat pun. Kalau apa yang Okey. Kalau main Scorpion. Okey. Serangga apa yang menyanyi? Aku tahu. Entah. Serangga apa ni? Ha. Serangga persen. Serangga apa menyanyi? Belalang. Alah. Serangga. Scorpion. Kenapa? Sorry. Aku risau je kena halau. Sumpah aku risau. Halau kita halau pula. Kita tunggu flight. Jangan ingat flight kita caw. Jangan begitu kita dia. Tak payah. Saya bilang pun. Tak balik. Elok kita kat Pelabah Kelang ni. Naik boat je ni. Mak Syakman nak pergi Shah Alam lepak dengan kawan. Apa yang mak kau dengar? Mak Syakman nak pergi Kelang. Sekejap lagi nak pukulan 2-3 orang. Aku nak pau kedai. Jumpa kongsi gelap. Nak jumpa ketua kongsi gelap. Video tu buat saya terhibur hari ni. Saya tak tahu kenapa. Video apa? Syakman tu. Syakman tu apa? Yang kita jumpa dekat Nyonet tu. Itu Oh. kelakau. Cik Doktor. Yang Lawak gila weh. Say yang buat video Singapura tu. Badut yang badut. Gerek saya. Lawak gila weh. Baduk gerek saya. Sekai. Gerek saya. Gerek saya. Dah gerek saya. Dah langsung. Okey, burung kalau dia buat gathering ramai-ramai, Burung lagi. kita panggil burung apa? Burung. Burung berparti. Akhirnya aku dapat. Itu aku tahu sebab tak jawab. Aku tahu. Sokong lah aku jawab. Aku tahu sebab tak jawab. Aku tepuk macam anjing laut.
Guys, slow sikit. banyak Saya nak pegang satu. Ini sampai. Sehari satu. Oh, yo. Guys, Kau tak kelakar tu. guys, saya ada cerita. Ada seorang anak. Okay. Kayak dia tak ada. Ha? Ada seorang anak. Okay. Jamil. Dia sangat patuh kat ayah dia. Tak payah kot. Tak payah. Okay guys. Rizal. Ui, tak boleh, jangan. Bahaya. Okay, Rizal dia, okay, dalam Alpha ni mungkin saya yang suka cakap banyak buat kelakar lah dalam alam Alpha. Dia semua jenis lawak, semua orang ada lawak masing-masing. Macam Rizal, dia specialist on oh, dah jangan kat call. Macam Rizal, dia specialist on lawak-lawak rakyat. Dia punya lawak rakyat kan. Awak dia. Betul. Tapi tunggu ada yang kat call je. Jadi dia buat lawak Sekejap, rakyat. nak Kak, sempat ke saya pergi jamban Zat? Weh, Ha? tak sempat, kita dah masuk lah weh. Dah nak masuk lah ni. Dalam. Panjang rambut aku. Besok aku potong lah. Panjang rambut aku. Kau ambil rambut aku. Lagi panjang. Ha? Big tu apa? Kira tu apa? Pakailah otak. Nombor 1 ke nombor 2? Oh. Tinggal 3 lagi. 3 serentak. Weh, kecoh. Tak tahu nanti lah. Tahan. Nombor 3 tu aku Boleh. rasa itu benda lain. Sempat sampai KL. Nombor 3 dia serentak. Mampus. Apa sempat sampai KL? Ha? Sampai KL. Aku buat international ni. Hei, dia cakap yang 3 apa tau? 3 screenshot. Ha? 3 screenshot. 3 screenshot. Benda ni. Kat mana? Jauh ah. Ni macam jauh. Kalau tak apa. Biasa. Oh. Guys, kita orang dah nak bergerak. Thank you lah dengan lawak-lawak kita orang yang tak berapa lawak ni. Jangan ambil serius. Ini kita punya Hiburan kita orang. hiburan untuk kita luang masa sambil tunggu kita punya apa ni perjalanan pulang. Jangan ambil hati. Ni biasa sesi membahan dalam kumpulan Alpha bahan sama segitu is normal. Okay, don't take it too serious. Kan ni kan? Ya, biasa kita inilah brotherhood kan. Yeah. Kalau betul-betul dah terasa tu kita tahu ni. Tapi kita Sekejap, biasanya apa lain? ini cara kita sayang-sayang. Okay guys. Bye bye. Thank you sebab masuk. Treat people with kindness. I love you guys a lot. Bye bye. See you bye bye. See you bye bye. Bye. Izzat. Love you guys. Love you guys.